ini hari pertama untuk Karnival Bijak Tenaga 2026 dah bermula. Saya nak ajak semua warga Perak untuk terus saja kita meriahkan sebab kita berada di Stadium Intramulia untuk kita bawakan program luar biasa yang dibawakan oleh Suruhanjaya Tenaga, istimewa untuk orang Perak. Setakat ni saya mendapat ilmu sikit tentang penggunaan elektrik untuk menjimatkan elektrik. Fair yang seperti macam ni memberikan kebaikan untuk kami untuk mendapatkan cara untuk menggunakan tenaga dengan bijak lah. Karnival Bijak Tenaga 2026. Banyak aktiviti, banyak booth-booth yang menarik, banyak gerai-gerai yang bukan menjual tapi memberikan informasi kepada kita semua. Mereka perlu tahu macam mana jimatkan tenaga. Penganjuran karnival ini antara lain bertujuan untuk mendekati dan memberi peluang kepada segenap lapisan masyarakat untuk mengenali dan memahami fungsi kami selaku Badan Kawal Sedia Elektrik dan Gas Negara serta perkembangan sektor tenaga negara dalam bentuk yang lebih santai. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Suruhanjaya Tenaga serta semua pihak yang berkumpul lumus menjayakan Karnival Bijak Tenaga kali ini. Merasmikan Karnival Bijak Tenaga Suruhanjaya Tenaga pada tahun 2026. Happy lah sebab menang. Alhamdulillah lah boleh menang. Tak sangka lah benda ni kita cuba-cuba buat dalam keadaan tak sihat tapi boleh berjaya ke peringkat kebangsaan macam ni. Saya berasa sangat bersyukur dan sangat gembira. Saya memang berbangga lah dan juga terima kasih kepada Suruhanjaya Tenaga kerana menganjurkan aktiviti yang sangat berguna ini untuk masyarakat dan semua. Terima kasih Suruhanjaya Tenaga.